Assalamualaikum semua dan selamat datang ke studio baru untuk Teknif. Okey, kita orang baru je pindah masuk ke office baru ni. So buat masa sekarang studio baru ni still kosong lah, tak ada sebarang hiasan ke apa. Tapi dalam minggu-minggu depan insya-Allah kita akan tambah lagi prop supaya studio ni nampak lebih hidup lah. Tapi apa-apa pun sekarang ni kita dah nak masuk ke penghujung 2025. Jadi dalam video ni aku nak setarakan telefon-telefon Android terbaik untuk Teknif BM pada tahun ni yang dilancar untuk pasaran Malaysia. Jadi jom kita tengok sekarang. Jadi pertama sekali aku nak mulakan dengan telefon murah kegemaran aku, iaitu Infinix GT30. Right, jadi dengan harga sekitar RM1099 je, korang dah boleh dapat skrin AMOLED dengan refresh rate 144Hz, korang dapat stereo speaker dan juga korang dapat fast charging 45W. Ini benda yang selalunya jarang ada dekat telefon pada harga macam ni. Of course, performance dia macam startup telefon harga macam ni je, tapi at least features yang korang dapat tu kira agak banyak lah berbanding telefon murah jenama lain. Dan juga design telefon ni nampak macam agak jahat lah. Alright, nombor 2, aku nak cakap pasal telefon mid-range terbaik. Ini kategori yang paling susah nak pilih sebab banyak gila telefon mid-range kat pasaran sekarang. Tapi aku nak pilih telefon yang aku actually guna, iaitu ini dia, Samsung Galaxy A56. Jadi untuk harga sekitar RM1,899, aku rasa dia ada balance yang seimbang antara harga dia dan juga features yang ditawarkan lah. Satu benda yang menarik pasal Galaxy A56 ni, dia akan dapat major Android updates selama 6 tahun, which is antara yang paling lama dalam telefon-telefon mid-range Android sekarang ni. Of course, design dia mungkin agak hamba ni, aku rasa antara telefon mid-range paling bosan pada tahun ni. Tapi at least daripada segi specs, features dan harga dia, aku puas hati. Right, untuk kategori ketiga, kalau korang suka telefon kecil, aku boleh recommend dekat korang Google Pixel 10 Pro yang dijual pada harga bermula RM4,999. Jadi telefon flagship ni dia ada skrin OLED 6.3 inci je, jadi memang sangat mudah nak guna dengan satu tangan dan antara telefon flagship yang kecil lah pada tahun ni. Dan of course ini telefon Pixel, so korang dapat stok Android yang memang tak ada bloatware langsung. Dan daripada segi major Android updates, telefon ni akan dapat selama 7 tahun. Dan juga sebab ni telefon Pixel, korang akan dapat updates tu dengan sangat awal berbanding telefon-telefon lain pada tahun-tahun akan datang. Okay, kalau Pixel 10 Pro mahal sangat, korang boleh tengok pada Pixel 10 yang biasa, yang tu harga dia bermula RM3,999. Tapi of course, skrin dia pun 6.3 inci juga. Right, untuk kategori keempat, aku nak cakap pasal telefon lipat pula. Jadi dalam beberapa telefon fold yang dilancar untuk pasaran Malaysia pada tahun ni, obviously yang paling power sekali ialah Honor Magic V5 yang dijual pada harga bermula RM6,999. Sebab kalau dibandingkan dengan telefon fold yang lain, Magic V5 ni ada specs yang paling bagus lah. Dia chipset paling power, dia punya charging pun sangat laju, bateri dia pun besar dan rekaan dia pun nipis dan juga kukuh. Kalau telefon gaya flip pula, obviously yang paling bagus ialah Samsung Galaxy Z Flip 7 sebab akhirnya telefon flip Samsung, dia punya skrin luaran tu dah full, memang tak ada sebarang bezel, kalau ada pun memang sangat nipis. Tapi of course sebenarnya Samsung je yang lancarkan telefon flip dekat Malaysia pada tahun ni, tak ada brand lain pun yang lancarkan telefon flip dekat Malaysia. Right, untuk kategori kelima aku nak berseronok sikit, aku nak cakap pasal telefon yang paling gila pada tahun ni, iaitu Realme 15 Pro Game of Thrones Edition dengan harga RM2,499. Sebenarnya ni telefon mid-range yang biasa je, tapi dia punya hiasan memang gila lah, memang ada banyak gila hiasan Game of Thrones, UI dia pun Game of Thrones juga. Dan bila kau beli, kau akan dapat kotak Game of Thrones dengan aksesori, lepas tu banyaklah gifts yang kau dapat yang bertemakan Game of Thrones. So kalau korang memang die hard fan untuk Game of Thrones, korang kena beli telefon ni. Okay, untuk kategori yang ke-6, sekarang jom cakap pasal telefon gaming terbaik tahun ni. So kalau korang memang betul-betul utamakan prestasi gaming je, tak nak utamakan benda lain, korang boleh tengok pada Red Magic 11 Pro. Jadi of course dia ada chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5 untuk prestasi yang sangat laju. And then untuk dia punya penyejukan pun, dia ada sistem penyejukan flowing liquid cooling dan juga dia ada kipas dalaman Red Magic Turbo Fan supaya dia boleh coolkan telefon ni walaupun jadi panas waktu gaming. Lepas tu dia ada bateri besar 7500 mAh dan charging dia pun sangat laju, iaitu 80W. So memang performance dia tip-top dan harga dia pun kira not bad sebab bermula RM3,399 je. Okay, untuk kategori yang ketujuh, aku rasa ini kategori yang ramai suka, iaitu pasal kamera terbaik dalam telefon. Dan untuk kategori ini, aku akan bagi kepada Vivo X300 Pro yang bermula daripada RM4,699. Aku dan juga kawan-kawan dekat Teknif dah ambil banyak gila gambar dengan kamera telefon ni dan kita memang sangat berpuas hati lah dengan dia punya tuning warna Zeiss dia. So, memang nampak kemas, warna dia pun memang nampak cantik. Low light dia pun memang boleh kata noise tu nampak sangat rendah lah. Kalau kita pergi konsert tu, bila zoom in jauh-jauh dekat
performa tu memang nampak sangat best sebab tak ada sangat noise dekat sekeliling dia. Dan daripada segi zoom, telefon ni of course boleh zoom dengan sangat jauh, dan dia punya AI processing untuk gambar zoom ni dia tak adalah ketara sangat macam tahun lepas. Still ada, tapi I think it's better daripada Vivo X200 Pro. Alright, jadi sebelum aku akhiri senarai ni dengan telefon flagship terbaik, untuk kategori nombor 8 ni aku nak cakap pasal bajet flagship dulu, iaitu telefon yang ada prestasi sangat pantas tapi dengan harga yang mungkin tak melambung sangat. Untuk yang ni aku nak bagi dekat Poco F8 Ultra. Sebab setakat waktu video ni dirakam, Poco F8 Ultra ni adalah telefon dengan Snapdragon 8 Elite Gen 5 yang paling murah setakat ni, iaitu setakat bermula daripada RM3,199. So memang agak berbaloi lah untuk sebuah telefon dengan prestasi flagship. Dan satu lagi honorable mention aku nak cakap ialah iQOO 15. Telefon ni pun ada specs flagship juga dengan chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5. Tapi harga dia tinggi sikit, iaitu RM3,699. Right, dan last kali kategori ke-9 adalah telefon flagship kegemaran kami pada tahun ni, iaitu Honor Magic 8 Pro. Okay, jadi dalam banyak-banyak telefon flagship yang dilancar pada akhir 2025 ni, obviously Magic 8 Pro adalah telefon yang paling banyak specs yang canggih lah. Sebab dia bukan setakat ada chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5. Dia punya bateri dia pun sangat besar, iaitu 7100 mAh, dan dia punya charging dia pun 100 watt, sangat laju. Charger tu ada sekali dekat dalam kotak, dan dia punya prestasi kamera dia pun sangat bagus juga. Daripada segi zoom, boleh pergi jauh dengan jelas, dan warna dia pun nampak cantik, low light dia pun, processing dia nampak okey, tak ada noise sangat. So memang overall, ni memang aku rasa best of the best untuk tahun ni lah. Tapi of course dengan telefon yang tip-top macam ni, harga dia pun korang faham lah kan. So dia bermula daripada RM4,699. Memang sangat mahal, tapi untuk harga yang korang bayar tu, aku rasa korang akan memang dapat nilai yang berbaloi lah. Alright, jadi sampai tu je lah senarai telefon kegemaran kami sepanjang 2025 ni. Of course, ini bukannya senarai yang definitif. Aku rasa korang pun mesti ada pendapat korang sendiri. Dan kalau korang tak setuju dengan pilihan kami ni, sila komen dekat bawah lah apa telefon kegemaran korang pada tahun ni kan. Dan juga aku nak cakap, aku sebenarnya akan letakkan jawatan daripada Teknif. Jadi ini adalah video aku yang terakhir untuk Teknif sejak aku bekerja di sini. Sejak 2020, Januari 2020. Sekarang dah Disember 2025, so aku memang genap 6 tahun kerja kat sini. Jadi terima kasih sangat selama ni sebab tengok video aku di YouTube ataupun di Instagram atau di TikTok. Aku sangat menghargai korang punya support, dan Alhamdulillah, terima kasih lah. Jadi terima kasih kerana menonton. For the last time, kekal sihat, kekal selamat, dan jumpa lagi. Assalamualaikum.